Okey, ini memang I nak cakap no, no dan no. Sebab HFMD ialah jangkitan virus. Antibiotik adalah untuk jangkitan bakteria. Jadi, virus, bakteria mereka daripada keluarga yang berlainan. So, kita tak boleh guna antibiotik untuk semua benda. Untuk HFMD, disebabkan dia adalah jangkitan virus, sebenarnya ialah rawatan yang simptomatik kita panggil. Simpan dia di rumah, kalau demam kita bagi ubat demam, kita bagi minum air supaya make sure hidrasi dalam badan dia cukup rehat. Kalau dia rasa gatal, kita bagi dia ubat gatal. Itu saja, bukan antibiotik. Pada pandangan saya, setakat ini tiada lagi data-data saintifik yang mengatakan air kelapa ataupun ubat-ubatan tradisional dapat merawat HFMD. Daripada apa yang saya lihat, kalau kita minum air kelapa, badan kita rasa sejuk sikit, lega sikit. So, ini adalah antara benda-benda yang kita bagi untuk meringankan lagi simptom-simptom kepada kanak-kanak, bukan untuk merawat HFMD itu. Kerana sebagai satu jangkitan virus, HFMD akan pulih sendiri dalam masa, saya cakap, seminggu.